Tak sesuai pula kalau panggil pakcik. Panggil abang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-puan yang mulia. Semoga yang beragama Islam, semoga tuan-puan yang mentaati Allah Ta'ala dan buat perkara amal ma'ruf nahi munkar, dan yang betul Islam semoga mentaati daripada diperlukan. InsyaAllah hari ini hari Khamis 23. Assalamualaikum. Hari Khamis 23 Julai 2026 InsyaAllah kita stress seterusnya. Kita jumpa start seterusnya InsyaAllah. बदले में ना तेरे जो खुदा खुद भी दे, जन्नते सच कहूँ छोड़ दूँ। तू ही है सवेरा मेरा, तू ही किनारा मेरा, तू ही है दरिया मेरा, खुदा का दरिया मेरा, तुझी से हो तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। कैसा मंजर है मेरी आंखों में, कैसा एहसास है, पास दरिया है दूर सहरा है, फिर भी क्यों प्यास है। कदमों में जहाँ ये रख दूं, मुझसे आंखें चार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। देखा तेनू पहले पहले बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे, रब्बा मैनू की हो गया दिल जानिए, हाय मैनू की हो गया। सुन के तेरी बातें सोने यार वे, नहीं मैनू तेरे नाल प्यार वे, हाय मैं मर जावा दिल जानिए, हाय मैं मर जावा। गूंजता हूँ जो दिल में तो हैरान हो क्यों। Okay, Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Ta'ala. Selesai lah untuk 3 sesi untuk hari ni. Bermula daripada OT, Kuliah dan PT. Baik. Okay, menarik oleh Cikgu Aisyah, bukan Cikgu Syasha. Syasha lain, Aisyah lain. Yang Syasha tu saya tak tahu pula tak tahu pula nama betul dia apa. Lain kali lah. Alright. Yang tangan tadi, dia buat latihan tangan ke atas. Kalau dia kerja kilang besi tu panggil precision. Precision ni barang-barang besi yang kecil lah, alat tool yang kecil. Jadi antaranya kita buat latihan berapa masa yang dapat dibuat. Contoh masa 30 saat, berapa lubang dapat masukkan. Tanya tangan kanan berapa lama, tangan kiri berapa lama. Dan kemudian bawa bulatan kecil tu, nanti tuan-tuan dah tengok video tadi kan. Yang bulatan tu alihkan, lepas tu terbalikkan.
Sebab tangan kanan ni tak boleh ada kemahiran berpusing. Contoh macam tangan kiri ni, tangan kiri boleh tangan kemahiran mu'alah ke balik. Mana boleh simpan tangan, boleh simpan barang. Tangan kanan ada kelemahan yang perlu diatasi lah. Itu antara kelewati dan dia ambil cekut ke tahu, ada begitu lubang-lubang, cekut, tarik berapa kuat boleh. Right. Lepas tu lokomat bersama dengan Cikgu Solihin. Macam biasa lah. Atas lokomat tu balik lebih kurang setengah jam berjalan sambil dapat tengok cerita Nujum 4 Belalang. Dan kemudian untuk PT dikendalikan oleh Cikgu Yasmin Nadrah. Yasmin Nadrah ni nanti yang dia buat angkat beban 10 kilo untuk kanan dan kiri, buat 10 run 3 set. Lepas tu buat keseimbangan lah. Jadi keseimbangan, kamu tengok video ni. Dan buat keseimbangan berapa lama boleh tahan, untuk antaranya lah. Contohnya. Okay, itulah setakat ni untuk sesi hari ni. So dapat sambung esok. Okay, insyaAllah untuk iklan biasa, semasa biasa iklan biasa untuk penjualan rumah, jual beli rumah dan jual beli kenderaan berjalan dengan lancar, insyaAllah. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang pada esok hari. Okay, bye bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.